Spekulasi mengenai kedudukan Datuk Ewan Benedict dalam Kabinet akhirnya terjawab selepas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi itu malam ini mengesahkan akan meletakkan jawatan sebagai anggota Kabinet Persekutuan. Perkara itu dimaklumkan sendiri Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, UPKO, itu melalui satu muat naik di Facebook Ewan Benedict Official Media sebentar tadi. Saya akan mengutus surat kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memaklumkan peletakan jawatan saya sebagai anggota Kabinet Persekutuan, katanya. Ewan sebelum ini dilapor menghadiri majlis perpisahan anjuran kaki tangan kementeriannya di Putrajaya semalam, malah terdapat spekulasi mengatakan bahawa Ewan juga menyatakan akan mula bercuti bermula 11 hingga 29 November ini, namun ketika itu tidak menyentuh mengenai peletakan jawatan. Dalam perjumpaan dengan warga dan agensi Kuskop di Temeloh minggu lalu pula, beliau dipetik berkata, "Ya, mungkin ucapan terakhir saya sebagai Menteri Kuskop dan terima kasih kepada semua yang berkhidmat di kementerian. Saya amat pasti saya akan balik untuk berkhidmat di Sabah. Kalau jumpa mana-mana boleh lagi tegur," katanya. Peletakan jawatan Ewan bakal menyusul kerana beliau berpegang kepada prinsipnya, seperti mana dalam Perlembagaan UPKO untuk terus memperjuangkan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA 63 dan hak-hak Sabah dalam Perlembagaan Persekutuan.